Uish. So tengok ni kotak. So tengok sini pun tahu ada set China. Uish, lawa besar ah. Tengok belakang sikit bang. Payung sikit belakang. Uish, lawa nampak ni. Oh, smart lah. Oh nak bang? Oh tak. Lawa lah. Oi. Syok ah. Okey, ya bang. Nak cari phone ke nak repair phone? Nak cari phone. Nak cari phone boleh. So abang ada kat section Android. So cari Android kan ni? Ya. Boleh ah. So model apa nak cari? Ada banyak ni, sini. Realme Neo 8. Realme Neo 8. Ya. Uish, Realme Neo 8 lah. Boleh. So ni Realme Neo 8. So ni warna grey. Betul bang? Okey. Okay. So ni jadi ambil Jadi. So nak minta video unboxing sikit boleh? So ni mesti duk minggir ni. Ya. Ya. Dah silakan buka. Macam mana boleh minat Realme Neo 8 ni? So tengok kat Tengok orang review bateri dia besar semua lah. Okay, boleh. Silakan. So mana-mana tak tahu Realme Neo 8 ni adalah set China. So abang ni pilih set China sebab bateri dia besar. Satu lagi chipset dia apa kecil apa? Snapdragon 8 Gen 5. Betul. So bateri dia 8000 betul bang? So dah setara dengan power bank dah bateri dah. So kita layan dulu unboxing abang ni. Sabar benda baru tak sikit. So tu tak silap dia punya casing betul? So ni casing dia. Wan ni tak mau tengok phone terus, tengok dia make aksesori dulu. Aksesori dia bagi casing yang transparent satu. Okey, yang ni yang kita tunggu ni. Sabar. Yeah. Oish. Tengok pun dia belakang macam menarik tu bang. Buka tu bang. Tapi serius lah wah. Bang boleh terus on bang. So sebab check set China ni nanti kita kena setting abang ni sikit macam Play Store semua. Tapi siapa-siapa cari set China macam Realme Neo 8 ada, 17 Pro Max pun ada. Oh bateri lah? Tak apa, nanti kita settle kita cas. Alright bang, so ni semua cukup dah. Puas hati tak phone ni? Puas lah, nanti tinggal nak review dalam je, betul? Betul. Alright bang, so satu lagi sebabkan abang beli yang kita ada free gift sikit lah. Sebabkan set China, so dia kena ada extend macam ni untuk cas. So yang kita bagi sekali ada phone stand, earphone dengan smartwatch sikit lah. Dengan last sekali bang, sebab special bang buat video dengan kita hari ni, tak ada power bank satu kat bang. Okey tak? Okay. Kau nak tambah lagi? Okey dah. Alright, so last sekali sebelum penghabisan kita review sikit phone bang ni. Lawa dia ada NFC siap, VOC serata ni. Lawa smart siap bang. Tahniah bang pakai set China. Okey bang, so ni last abang nak bayar pakai apa ni? Pakai duit cash. Cash. Uish. Yang ni kita suka ni. Oi, bagi duit raya ni. Dah. Ni bagi kat saya duit raya. Lama juga. Lama juga. So kira puas hati lah dapat phone ni. Puas hati lah. So balik rumah jangan duk minggir banyak lah. Lawak lah. Alright, so duit dah dapat, free gift dah dapat.